form tadi untuk suruh YAB, Yang Amat Berhormat, bagi ucapan. Tapi ini sebab ChatGPT ni dia belajar daripada sangat banyak data, maka dia tahu dah kalau surat rasmi yang menjemput VVIP ni biasa dia akan suruh VVIP bagi ucapan sikit. Maka dia dah tulis dah dekat sini. Mudah kerja kita. Bersama-sama ini kami sertakan atur cara majlis untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Okey, jadi kita pun buatlah kita punya atur cara majlis dan kita lampirkan sekali dalam dokumen ni. Sekian diucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas pertimbangan dan sokongan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Kami berharap agar jemputan ini mendapat pertimbangan yang positif. Okey, jadi bagi saya untuk draft yang pertama not bad. Not bad at all kan. Memang bagus dah dia buat ni. Jadi tinggal kita mungkin ubah sikit rujukan kita. Kita ubah tarikh yang sebenar. Kemudian ni masa ni kita check betul ke tidak. Dan juga tempat. Katakanlah kita ni memang tak ada apa-apa lagi kan. Atau cara majlis pun belum dibuat lagi. Maka apa kata kita tambah sikit lagi dekat sini atur cara majlis. Kita boleh suruh dia buat sediakan atur cara majlis draft. Atur cara majlis. Bermula dari pukul 8.30 hingga mungkin kita buat sampai pukul 10 malam. Okey, kita tengok dia buat macam mana. Okey, atur cara majlis jamuan makan malam syarikat Bina Jaya. Okey. Nampak ni tempat ni mungkin kita kena ubah nanti. Okey. Jadi dah ada dah dekat sini. 8 malam ketibaan para jemputan. 8.30 ketibaan Yang Amat Berhormat. Doa. Ucapan alu-aluan, ucapan perasmian. Jamuan makan bermula, ada persembahan